الحمد لله يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وفتن أجلك قرينكم سجهل، وذكرني ما نسيت لنبيلاك إنك قرينت لكم. رب اشرح لي صدري على فانك لددكم، ويسر لي أمري للمدخل أخرجكم، واحلل عقدة من لساني لنوم الرحمن سنكر يفقه قولي supaya paham kata-kataku. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين، حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات. Yang kedua ialah bahawa menjadi lemah jiwa dia, dari lemah semangat dia dari berbuat amal-amal yang mengandungi fadilat, dan dia cuma menentukan amalan dia untuk perkara-perkara fardu saja, maka dia boleh menimbulkan harapan untuk mendapat nikmat Allah Ta'ala dan juga untuk mendapat janji-janji yang diberi oleh Allah kepada orang yang saleh, supaya dengan itu akan tercetuslah hasil daripada harapan tadi, rajin beribadat dan bertumpu kepada buat perkara fadilat, dan dia akan teringat selama-lamanya firman Allah: qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang sembahyang mereka itu selalunya khasyuk, orang-orang itu tetap dikira orang yang berjaya dalam hidup. Para hadirin semua, kita masih belajar raja, ar-raja'ul mahmud. Ar-raja kita panggil harapan, bukan angan-angan. Kita ada dua perkataan, satunya ar-raja, satu lagi at-tamanni. Kedua-dua tu memberi maknanya harapan untuk masa depan semua. Orang yang berangan-angan pun diharap sesuatu masa depan dia, dan orang yang mengharapkan sesuatu pun dia meletakkan sesuatu yang berbahagia untuk masa depan dia. Dari segi agama kita, ar-raja ini dituntut, tapi at-tamanni dilarang. Walaupun kedua-dua tu memberi makna mengharapkan sesuatu masa depan. Beza di antara ar-raja yang kita panggil harap, at-tamanni berbanding dengan at-tamanni yang kita panggil angan-angan ini. Ar-raja maknanya kita harap sesuatu masa depan kita, serta kita berbuat, kita berikhtiar supaya harapan kita tu mendatangkan kejayaan. Hak tu disebut ar-raja. Tetapi at-tamanni ni maknanya kita panggil angan-angan. Walaupun kedua-dua tu memberi makna meletak harapan yang tinggi untuk masa depan, tetapi angan-angan ni beza dianya dengan ar-raja. Orang yang meletakkan angan-angan ni, dia cumanya angan-angan saja dengan tidak berbuat sesuatu untuk menjayakan harapan dia. Dari segi Islamnya, dari segi ajaran agama, kita tidak boleh meletak angan-angan, tetapi kita mesti meletakkan harapan. Dan daripada harapan itulah bermacam-macam kejayaan di dunia baik untuk akhirat baik. Orang yang tidak ada harapan, arti orang yang tidak ada hemah, ataupun kita panggil tak ada wawasan, kita panggil sekarang. Baik, minggu lepas dia sebutnya orang yang perlu meletak harapan ni dua. Atas muka dunia ni, di bidang amal ibadah, orang yang perlu meletakkan harapan ni ialah dua. Yang pertama, orang yang buat maksiat, yang benar-benar terus-menerus buat maksiat. Orang macam ni, walaupun dia buat maksiat sejak daripada muda sampai tua, tidak boleh sekali-kali putus harapan. Dia kena ada semangat untuk mendapat rahmat daripada Allah dan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berada dalam hati kita ni putus harap, tidak putus harap, jangan. Bahkan bila Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk taubat, walaupun kita sudah tua, dosa kita panggil berat belakang piku, tetapi kita mesti letak harapan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, itu aku sudah umur aku sudah panjang, dosa aku banyak,
Aku sedar bahawa dosa aku banyak berbanding dengan nikmatmu begitu sekali banyak, tetapi aku tidak putus harap untuk mendapat rahmat taubat daripadamu. Ketika tu perasaan macam ni ketua kita ni kata boleh menimbulkan satu cetusan, satu semangat untuk kita bertaubat sungguh-sungguh, tinggal segala kerja lalu. Walaupun kita orang tua bokok nak mati lalu pun, bila kita letak harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita tinggal habis segala maksiat kita serta beradab dengan Allah Taala sungguh-sungguh, barulah harapan macam ni disebut harapan ataupun disebut ar-raja. Tapi kalau kita tidak buat apa saja pun, cumanya tahu Tuhan ni hatinya baik, karim, afu, ghafur, tapi kita duduk terus dengan dosa juga, itu kata dia, itu dia panggil angan-angan. Jadi selain daripada selain daripada untuk nak mencetuskan rasa ingin bertaubat ke dalam hati kita orang buat maksiat, perlu kita letak harapan. Begitu juga yang kedua malam ni ialah orang yang bahasa jenis pemalas. Dia ni buat kebajikan tapi bahasa jenis pemalas. Buat kebajikan tapi pemalas buat. Pemalas buat, khususnya malas buat fadail. Fadail maknanya amalan-amalan sunat lah kita panggil. Tolak benda hak wajib, ambil hak sunat ni semua termasuk di bawah fadail. Sebagai bacaan sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah sunat, apa saja benda hak sunat disebut fadail, disebut benda-benda lebih, benda yang kita buat dengan sukarela. Kepada orang yang malah untuk membuat benda-benda sunat gini, bila dia ingat balik pada janji-janji Allah untuk diberi pahala banyak, diberi layanan baik di akhirat kelak pada orang soleh, boleh menimbulkan rasa rajin dalam hati dia. Kerana sebagaimana kita semua tahu, kita bila kita mati dan kita ni hidup balik, tak ada benda yang kita boleh bergantung harap untuk hidup selamat di akhirat kelak selain daripada amalan kita di muka dunia. Sebagaimana kita sakit di muka dunia ni, kita waris tak ada, adik-beradik tak ada, berapa tak ada. Maka kalau salah sakit demi kita ni, sebab kita katalah kita ni orang Cina, mari pada benua, duduk sini, mak pak tak ada, berapa tak ada. Ataupun kita orang Melayu, pergi ke negeri luar, pergi ke London mana, ke Australia mana, ibu bapa tak ada, dota tak ada, tempat kita bergantung tak ada. Ketika tu benda yang boleh kita bergantung ialah duit kita dalam bank misalnya. Begitulah keadaan di akhirat kelak. Waris tak ada, tahu ialah kuano, anak buat tahu ialah kuano. Yang boleh kita bergantung hanyalah amal ibadat. Kita fikir begitu, bila aku bangun daripada kubur, aku nak bergantung makan dengan berapa ni? Tak ada benda yang aku boleh bergantung. Harap kau sembahyang fardu. Bila hak sunat ni malah, hak fardu pun kita buat dengan bentuk malah jugalah. Tak boleh jadi orang yang malah buat hak sunat, tapi fardu ni dia rajin nah, dia tak jadi. Dia tak jadi begitu benda ni. Jadi bila seorang yang buat malah langsung tak suka buat hak sunat, maka hak wajib dia pun jadi mama, jadi lemak apa semua sekali. Di ketika tu kita sedar, kalau aku bangun daripada kubur di akhirat kelak, benda apa yang aku boleh bergantung makan, bergantung minum atas tu? Tak ada lain daripada amalan. Kalau amalan ni, kalau aku ni malah buat hak sunat, benda apa lagi? Bila malah hak sunat, maka dengan sendiri hak fardu ni pun terjejah sama. Kalau dia terjejah sama, tak ada benda nak timbang hak fardu selain daripada hak sunat. Sedangkan hak sunat aku tak buat. Dengan cara lagu tu akan mari perasaan rajin untuk nak buat benda sunat, sama ada bacaan sunat, sama ada sedekah sunat, sama ada sembahyang sunat. Itu makna kata dia athani. Perkara yang kedua yang boleh kita letak harapan tinggi ialah an taftura nafsuhu an fadailil a'mal. Ketika mana semangat kita jadi lemah daripada buat amalan-amalan yang dikira ada fadilat, wa yaqtasiru 'ala al-fara'idi, dan dia menumpukan sepenuh perhatian dia untuk buat perkara fardu saja. Kepada orang yang buat perkara fardu saja, tidak tumpukan amalan sunat, ketika tu kata dia perlu benarlah dia ingat raja, dia guna ar-raja ini. Fayurji nafsahu na'im Allah Ta'ala. Ketika tu dia boleh meletakkan harapan tinggi kepada Allah Ta'ala supaya dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma wa'ada bihi as-salihin, dan juga janji-janji atau pahala-pahala yang Allah Ta'ala janji kepada orang salih, hatta yanba'itha min ar-raja'i nashatul ibadah. Dengan cara lagu tu akan tercetus daripada raja ini rajin buat ibadat, fayuqbilu 'ala al-fadail, lalu dia boleh menumpukan sepenuh perhatian untuk buat ibadat-ibadat fadilat. Wa yazkuru qawlahu ta'ala qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, dan dia akan teringat janji-janji Allah terhadap orang yang khusyuk dalam sembahyang, seperti contoh qad aflaha al-mu'minun.
sesungguhnya telah berbahagia, telah berjayalah orang-orang mukmin alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang mukmin yang bila dia sembahyang khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina banyak walladzina belakang itu ya semua sekali ini kalau kita perhati terlibat banyak dengan amalan sunat, amalan fadilat. Baik, habis kata. Kemudian dia ulang balik. Faraja'ul awal yuqmi'ul qanutal mani'a minat taubati. Kata dia, oleh itu kesimpulannya, yang pertama tadi dua kau dia sebut. Harapan yang tepat yang pertama dia sebut minggu lepas, iaitu kepada orang yang suka buat maksiat berterusan. Orang lagu ni bila dia letak harapan, dia boleh cabut akaumi perasaan putus asa yang menyebabkan terhalang daripada taubat. Maknanya kadang-kadang satu orang tu buat benda molek, buat benda maksiat. Satu orang buat benda maksiat, tetapi tak jadi nak bertaubat. Kenapa? Puncanya kerana dia tak ada harapan pada Allah Ta'ala. Dia kata aku dah tua, dosa begini banyak, Tuhan mana nak ampun pada aku. Bila dia mari perasaan macam ni dalam hati satu orang, maka dengan sendiri pintu taubat tidak terbuka. Peluang dia nak taubat, peluang dia memang tak ada lah. Kenapa? Dia putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan ini cukup bahaya. Oleh yang demikian, supaya orang ni berpeluang taubat, kita ajar ke dia, pakcik, tak usah duka cita lah, tak usah putus asa lah. Allah Ta'ala terima taubat pakcik sekiranya pakcik meletakkan raja, meletakkan harapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kira-kiranya harapan ni tidak semua tak berguna. Hak tak berguna tu hanya angan-angan. Ada pun harapan yang tidak berupa angan-angan tapi sungguh-sungguh merupakan hemah tinggi untuk masa depan. Khususnya kepada orang yang suka buat maksiat ni cukup baik pada dia, kita minta dia ar-raja, meletakkan harapan. Baik, satu, waraja'u tsani yuqmi'ul futur al-mani'a minan nashati wat tashammur. Harapan yang kedua, mana tepat yang kedua yang mustahak kita beri harapan, bukan beri angan-angan, ialah boleh mencabut akaumi mengenai dengan lemah semangat yang menyekat daripada rajin dan berusaha dan bekerja keras. Mana orang yang malah ni, dia tak ada masa dia tunjuk kerajinan dia tunjuk cergah dia. Kenapa? Kerana dia tidak letak harapan. Tapi kalau dia letak harapan Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, bahawa walaupun dia malah, tetapi Allah Ta'ala ni dia suka sangat tengok hamba dia menyesal, tengok hamba dia bertaubat. Mula daripada situ dah dia jadi rajin. Kenapa? Dia ingat hadis tu yang buayat mengenai fadilat ni. Dia ingat Quran yang buayatkan masalah fadilat ni. Jadi fadilat ni hadis-hadis fadailul amal, orang panggil kerja bahasa amalan yang ada fadilat ni kalau kita faham betul-betul, kaji betul-betul, dia boleh menjadi batu api untuk untuk menimbulkan rasa rajin dan untuk menimbulkan cergas dalam hati kita. Orang yang buat maksiat langsung tak ada harapan langsung pada Allah Ta'ala, dan orang yang pemalas juga yang tidak meletakkan harapan, orang ni tak ada ubat kata dia untuk menyelamatkan orang macam ni. Fakullu tawaqqu'in hatha ala taubatin aw ala tashammurin fil ibadati fahuwa raja'un. Kesimpulannya, sebarang tawaqqa', sebarang harapan yang boleh mencetuskan taubat pada Allah Ta'ala. Kalau orang itu bahasa jenis tak mau taubat, tiba-tibanya kita beri semangat pada dia hingga sampai dia berasa nak taubat. Au ala tashammurin fil ibadati, ataupun sebarang orang yang pemalas. Tapi bila kita ajar ke dia supaya dia meletakkan harapan, maka orang ni kata dia boleh boleh menimbulkan rasa rajin, maka fahuwa raja'un, namanya raja' lah, bukan tamanni, bukan angan-angan. Wa kullu raja'in aujaba futuran fil ibadati wa rukunan ila al-batalati fahuwa ghirrah. Sebaliknya, mana-mana harapan, harap punya harap, tetapi bukan harap yang menimbulkan rasa cergas, tapi harap menimbulkan rasa malas beribadat, maka itu dipanggil ghirrah, penipuan. Mana kita hok rajin molek-molek,
rajin buat ibadat molek-molek, tiba-tiba mari satu hari tahu buat ibadat rajin kau berapa tahu muka Tuhan ni hati baik, muka Tuhan ni suka ampuni dosa. Hasil daripada kita mikir macam tu, maka kita pun jadi malas. Rajin buat gapo dia, tebang orang malas lagi boleh masuk syurga. Berasa kita lagu tu. Jadi tak ada sebab aku duduk susah payah rajin-rajin, muka Tuhan ni baik, juru, suka ampun dosa. Kata dia perasaan harap macam ni yang menyebabkanmu jadi malas, maka artimu ni masuk perakak syaitan. Dan mana-mana perasaan harapan yang boleh menyembuhkan rasa rajin, maka berartimu mengguna sifat raja yang punya sangat-sangat dituntut oleh agama. Jadi kira-kiranya harap masa depan tu kedua-duanya harap, baki lagi ada harapan yang dituntut oleh agama, iaitu harapan yang menimbulkan rajin, dan ada harapan yang dilarang oleh agama, iaitu harapan yang menimbulkan malas ataupun tak mahu bertabat dasar pada putus asa. Kama idza khatara lahu an yatruka adh-dhanba wa yashtaghila bil 'amali fafatarahu asy-syaitanu 'ani at-taubati wal 'ibadah faqala lahu laka rabbun karim fahadha ghirrah. Contoh lagi dia ulangi. Seperti mana telitah bagi dia untuk nak tinggal dosa dan sebagai gantinya nak beramal sungguh-sungguh, tetapi mari syaitan hasut dia. Syaitan kata, rajin buat berapa dia tahu, muka Rabbun Karim, muka Tuhan ni baik, juru, suka ampun dosa. Perasaan macam ni kata dia menyebabkanmu jadi malas, maka fahadha ghirratun, ini merupakan satu penipuan. Penipuan daripada syaitan untuk menjadikanmu ni jahat serupa dia juga. Sekiranya mari dalam hatimu perasaan tak mahu buat ibadat berdasar kepada Tuhan ni baik. Itu penipuan kata dia. Wa inda hadha yajibu an yasta'mil al-khawf fa yukhawwifu nafsahu bi ghadabillahi wa 'azimi iqabi. Ketika tu kata dia bila mari berasa malas nak buat ibadat kerana syaitan dia duk hasut kita, moga Tuhan tak usah buat ibadat rajin-rajin dah, malas pun tak apa, moga Tuhan ni baik hati, Tuhan ni suka ampuni dosa. Ketika tu kalau syaitan mari lagu ni menyebabkanmu malas-malas ke diri, mu kena ingat sekarang lagi, iaitu mu kena timbul rasa takut dalam hati kerana Tuhan ni bahasa jenis pongoh juga. Tuhan ni walaupun dia bersifat baik, tapi serentak dengan itu dia juga pongoh. Baik pun dia, pongoh pun dia. Hak tika baik tak apalah, dia boleh hapus dosa orang. Tapi hak tika dia pongoh tu apa yang mu tak ingat tu? Di samping kita ingat Tuhan ni hati, Tuhan ni bahasa jenis baik, kita juga kena ingat Tuhan ni syadidul iqab. Kita panggil pongoh, kita panggil gasan, kita panggil bengi, cukup belaka Tuhan. Batulah nama Tuhan walau banyak sekalipun alim ulama kita dia cetung atas dua penyetung, atas dia buat topong, dua topong. Yang pertama sifat jamal, yang kedua sifat jalal. Sifat jamal makna sifat hak comel-comel yang bila kita dengar tu berasa sedap hati. Baik, murah, kesian, belah, berjuru, simpati. Ni hak sifat comel, hak sifat sedap dengar ni orang panggil sifat jamal, sifat comel. Lagi sifat jalal. Sifat jalal ni sifat yang kita tak sedap dengar. Bunyi pongoh, lah gasan, lah sombong, lah apa nama ni, suka dendam, balas dendam apa semua sekali ni. Ni sifat jamal. Tuhan ni apa ni, kerana dia ada sifat al-jabbar, sifat al-muntaqim, sifat al-mutakabbir, macam-macam sifat yang bila kita dengar tu seriang bulu roma. Jadi bila-bila kita ingat Tuhan ni hati dia baik, kita kena ingat juga Tuhan ni pongoh. Supaya kita tidak muar orang panggil. Sebab tu Tuhan kita ni kata kalau mu berasa apa nama ni, berasa tak mahu buat ibadat berdasar pada syaitan dia hasut dalam perutmu bahawa Tuhan ni hati baik, maka mu kena timbang selalu dalam hatimu bahawa Tuhan ni belah-belah baik, dia pun pongoh. Dan orang baik ni dan dia pongoh sekali, yang tolak pinggan orang panggil. Tu ingat molek. Tuhan ni jenis itulah. Kalau tidak begitu para hadirin semua, bapa ya Tuhan bakar api orang. Kalau godang awatan pun cukup dah. Tak gitu kan? Dapat aku tak semayang, kita kata godang awatan sudahlah Tuhan. Ni dok lah kau bakar api. Api pula bukan sepuluh api porong, api sabut. Dok api yang Nabi kata kalau salah bocor dan neraka ni selalu berjarum je. Maka panas waktu bik kalau bocor tu hacur dah habis putih dunia ni. Jadi panas taruh tu untuk nak bakar orang. Kita boleh hargai sendirilah bagaimana gasanya Tuhan, bagaimana pongoh jadi dia. Jadi bila-bila kita ingat Tuhan ni baik, kita jangan lupa dia ni pongoh. Wa yaqula innahu ma'annahu ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab. Dia kena bubuh dalam hati dia bahawa Tuhan aku ni di samping dia suka mengampuni dosa, dia juga suka terima taubat
Dan dia juga syadidul iqab, seksa dia, deraan dia terlalu amat teruk. Jadi kata dia, kalau mu ingat kedua begini, insya-Allah syaitan tak boleh buat apa kamu. Tapi kalau ingat sebelah je, balik Tuhan ni pongoh, balik Tuhan ni baik, tak ingat kada dia pongoh, punah dah mu. Dia gani sepo sahabat hari dua ni. Dia duk sebut sangat hamba ayat. Tak salah lawan lapah ni tak baik. Moga pah ni buat Islam. Bila lelah ni 2-3 tahun kita dah buat supaya hak Islam no. Hak akan datang tu akan datang, tapi hak lepas dah tu kita buat gitu. Jadi dia kata ni petua salah. Dia petua ni salah. Tak apalah dia nak kata, tapi apa ya dia mau ambil sekerak gitu tu. Supaya kawan ni ambil sekerak. Kawan ni salah dia nya kerana dia duk fikir dia duk pegang Tuhan ni berjuru. Hak Tuhan bengih tu dia tak ingat. Bila Tuhan juru suka terima taubat orang apa semua sekali, maka dia pun jadi lemah. Apa orang panggil jadi malas semangat. Padahalnya kalau dia ingat Tuhan ni belah-belah dia ni baik, suka ampun dosa, serentak dengan itu dia ingat juga bahawa Tuhan ni pongoh lah, gasan lah, begitu-begitu ni, maka tak jadi nak malas, dia jadi rajin pula. Jadi hak ni hamba kata gini. Hamba kata kalau demo amnu, kalau demo buat Islam, haram kawan lawan demo. Kalau demo ni buat Islam, dasar demo pun Islam, Quran hadis, pada demo buat pun Islamik juga. Haram kawan lawan demo. Kawan lawan demo tu bukan kerana angin nak lawan dak. Bukan peluang orang melawan, orang mengundi, kawan mengundi lawan demo kis tu ya dak. Kis demo tidak buat Islam. Jadi hak tu setuju ke tidak? Tentulah dia setuju, kita kata gitu kan. Setujulah dia. Kalau dia buat Islam, hamba kata haram pahlawan. Tak setuju hak lagu tu. Setuju tak gitu kan? Lepas tu hamba kata, habis itu juga balik kawan pun. Dah kawan buat Islam ke haram, dia mau lawan. Gitu tu. Tapi dia ambil betul hak sekerak ni. Betul hak lah kita. Dia tetap timbul. Bahasa ambil sekerak ni, punah jalan semua. Bahasa orang panggil ayat baca tak habis. Kau nak timbul kedua. Jangan timbul sekerak gitu. Orang jadi celaru semua. Wa annahu ma'annahu karimun khalad al-kuffara fi an-nari abad al-abad. Dia kena ingat juga kata dia. Wa annahu ma'annahu karimun. So lagi kata dia, di samping Allah Ta'ala ni karim. Karim ni kita panggil mulia. Mulia, orang mulia ni makna orang yang tak cara mana kalau orang buat ke dia lebih kurang. Kalau orang buat, kalau macam seperti kita katalah, kita ni orang mulia. Orang mulia kita kalau orang buat lebih kurang kita tak cara mana dia pakai maaf. Itu makna karim. Orang yang suka maaf kesilapan orang. Orang yang suka buat tak cara kesilapan orang. Tak apalah, budak-budak cara apa tahu. Orang kampung dia bukan jeriti berapa. Kalau orang mikir macam tu, orang panggil karim. Allah Ta'ala jenis ni lah. Allah Ta'ala ni jenis, dia tak cara mana kalau hamba dia buat benda-benda tak molek. Lebih kurang tu dia apa halal-halal begitu segini. Supaya kita kata kita buat dosa kecil. Kita buat dosa kecil ni sepatutnya kita bertabat lah. Tetapi Allah Ta'ala tak apa mutab-tab. Kalau dosa kecil tak apa, tak payah mutabat mana. Asalkan mu ibadat ke aku. Bila mu ibadat ke aku, mu ambil ismayah ko, mu berapa lagi, mu sembahyang sunat ko, mu sedekah ko, mu baca Quran ko, mu mengatik ko, mu selawat ko. Orang panggil ibadat begini ni boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi tak payah kita niat, ya Allah itu aku baca Quran tujuan nak suruh menghapus dosa kecil aku. Tak payah. Kita baca Quran, kita berzikir, kita ada iktikaf dalam masjid sepalala ni, bila-bila kita nak tunggu sembahyang Isya, bila-bila kita nak tengah mengaji, kita niat iktikaf. Boleh pahala. Niat iktikaf ni boleh pahala dengan serentak tu juga boleh hilangkan dosa kecil. Dosa besar lain lah. Ni orang panggil karim.
niat iktikaf ni boleh pahala dengan serentak tu juga boleh hilangkan dosa kecil, dosa besar lain lah. Ni orang panggil karim. Padahal kita tak cara mana, tak keringat pun dosa kecil banyak mana. Tetapi dengan sebab Tuhan ni karim, maka dosa kecil hilang kerana kita buat benda-benda kebajikan gini. Benda lagu ni sebab dengan keadaan Tuhan ni karim, hati dia baik, khalladal kuffara fin nari abadal abad. Dia juga boleh lanyuk orang kafir dan neraka tu bila masa tak ada gelemik sikit abu. Lek juga. Kita kata betul ni baik sangat, betul penguh benar. Memang Tuhan begitu. Memang Tuhan ni hak pak dia baik sungguh. Pak dia penguh gak, tak maaf. Jadi boleh demikian. Kalau nak ingat dalam hati kita Tuhan ni bahasa jenis baik, kita kena ingat juga Tuhan ni penguh. Jangan dengan sebab Tuhan ni baik maka kita buat ledeh, buat tak reti, jangan. Jika dia mai penguh dia tegak, tak dengar tabik lah. Itu mana kata dia, wa annahu karimun khalladal kuffara fin nari abadal abad. Kata dia dengan keadaan Tuhan hati baik, boleh menyelamat, boleh mengekal. Dia juga mengekalkan orang kafir dan neraka untuk selama-lamanya. Wa qad khawwafani iqabahu fa kaifa la akhabuhu wa kaifa aghtarru bihi. Allah Taala sendiri telah bawa ayat-ayat dalam Quran yang menyebabkan kita rasa takut nak berdepan dengan seksa dia. Sebab dia kata inna syajarataz zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghaliyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Dia ayat bawa orang neraka ni makan minum dia tak sarusin lah, aku cadang belaka. Betul sudah apalah, bila mau masuk neraka makan minummu, kain pakarmu tak sarusin, aku siap belaka. Makan minum ke apa dia? Aku beri buah kayu zakum. Tapi ingatlah bukan untuk kenyang, dak untuk menghancur luluhkan segala orak perut, segala tali perut, orak perut, jantung, lepong, gapos menghancur lagi habis kerana buah kayu ni terlalu amat panas. Jadi benda kita kata salah gapo lah Tuhan siapa gitu. Salah mu kupu dengan aku. Aku je buat bumi, aku je buat udara, batu begani aku belakang tiba-tiba mu hadaplah ke lain, puja orang lain, tak kuasa nak marah. Coba mu kena kemu. Mu bangun pagi celek mata, gerak kerja. Bangun pagi celek mata, gerak kerja, ingat ke bini dulu. Tahu-tahu bini duk main jatan lain dulu. Tak kuasa, tak hancur perutmu. Patut cecah, patut kelar, patut gapo boleh berlaku lah tu. Kita kata salah gapo abang. Salah gapo aku turun pagi kelik gelap lelah jelas mu kau duk main mata dengan orang. Mu kata belaka. Itu setara kita hok bodoh setara nipu tidak marah pada bini hok mata keranjang dengan panggil. Ini ke Allah Taala. Itu mana kata dia wa qad khawwafani iqabah. Allah Taala telah menggerunkan aku daripada seksa dia. Fa kaifa la akhafu, bagaimana aku tak naik gerung, tak naik takut pada Allah Taala. Wa kaifa aghtarru bihi, dan bagaimana aku terpesona, terpedaya dengan dengan dunia dan sebagainya, dengan mata'ul ghurur. Oleh itu kata dia fal khauf war raja'u qa'idani wa sa'iqani yab'athani an-nas 'ala al-'amal. Oleh itu al-khauf dan ar-raja', takut dan gun, takut dan harap merupakan qaid. Qaid ni kita panggil pemandu, sa'iq pemandu. Qaid makna pemimpin, sa'iq makna pemandu. Makna orang yang membawa jalan. Kira-kiranya kata dia rasa takut dalam hati dan rasa harap dalam hati ni ibarat pemandu yang boleh membawa kita untuk bekerja. Kita ni ada hak malah, ada hak rajin. Hak demo hak jadi rajin sangat tu apa? Bukan rajin kerana orang yang rajin buat kerja, baik buat kerja cari piti, baik buat kerja dunia ni, bukan rajin kerana selah dia rajin. Tak, kerana ada benda dalam hati dia nak ke sesuatu. Orang rajin cari piti, orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin baca, orang yang rajin mengajar, orang rajin apa sekalipun, orang yang rajin tu juga mempunyai sifat malah. Tapi bapa yang dia ni rajin tak ada malah ni, kerana ada benda dalam hati dia. Untuk amal ibadat ni, benda yang apa dia? Benda yang kita jadi rajin sangat ni kerana Allah Ta'ala buat syurga dan Allah Ta'ala juga buat neraka. Buatan Allah Ta'ala ni ada syurga. Ya, segala kesenangan, segala kemewahan ada berlaku dalam syurga. Dan serentak dengan itu kita ingat pula ke neraka, segala busuk, segala pahit, segala huru-hara, segala sakit demi ada berlaku neraka. Maka ingat ke neraka menyebabkan kita mengelak diri daripada dosa. Dan ingat ke syurga kita cepat-cepat buat benda pahala.
Sebab tu dalam uslubud dakwah dia panggil, untuk kita berdakwah orang pada Islam ni biar timbul quwwatud daf' wa quwwatul jazb. Quwwatud daf'i wa quwwatul jazbi. Quwwatud daf'i maknanya kekuatan tolak daripada belakang. Quwwatul jazbi makna kekuatan tarik orang depan, tarik kita lah ke depan. Bila hak belakang jom tolak, bila hak depan jom heret kita, cepat benar lagi ya. Arab keadaan dia jahil, buta huruf. Masa dia jahil itu gapo dia tak buat dosa. Meropok, menyamung, berzina, ni kerja dia lah. Seorang-seorang itu bini. Lah ni ada bini 10 dia. Di Singapura tu ada bini 10. Arab Jamil hari tu pun apa kurang bini 10. Macam-macam 40 bini, macam-macam. Man tak ada maksiat atas muka dunia ni, hak Arab tak buat. Jamil hari tu. Tapi bila mari Islam, dia tinggal Tuhan punya tahu, tinggal ni ibarat ada orang belakang tolak dia, jangan rapat dengan maksiat, dan ibarat ada orang depan heret dia dengan tali. Orang Arab sendiri, hak Arab sendiri apa nama ni, ibarat ada jom tolak dia untuk pergi ke negeri tu, pergi negeri ni berkemping. Dan orang hak luar daripada Arab ni bila tengok perangai Arab ni molek, apa ni, ucapan dia pun mengandungi nas yang cukup yang masuk hati, maka ibarat ada apa nama ni, ada benda lain yang tarik dia hunggalah pada Islam. Hak Arab sendiri ni ibarat ada jom tolak, tak sedap duduk rumah lagi, tak pergi ngajar. Dan orang hak tidak Islam lagi ni ibarat ada tali jom tarik dia marilah kepada Islam. Jadi kalau kita mempunyai daya upaya menimbulkan dua kekuatan ini, maka ketika tu barulah orang panggil kita ni da'iyah ataupun pendakwah yang apa namanya, yang berjaya. Jadi masalahnya pendakwah sendiri itu bukan duk pada tolak punggung pula. Pendakwah sendiri itu bukan duk pada ada jalan yang tolak pula. Kadang-kadang syarah sampai bahwa tamanin wa urur. Oleh itu sebagai harapan yang tidak mencetuskan untuk beramal, maka itu merupakan harapan yang bersifat angan-angan dan merupakan penipuan daripada syaitan. Waraja'u kafatil khalqi huwa sababu futurihim wa sababu iqbalihim ala dunia. Tu yang kita ni kata waraja'u kafatil khalqi. Orang Islam di seluruh dunia hari ni tu zaman dia lagi ni. Dia ni menulis kitab lebih kurang kurun yang ke-7, kurun yang ke-6. Maknanya 500 tahun lepas Nabi meninggal dunia, timbul Imam Ghazali, kurun yang ke-6. Jadi masa dia tu orang Islam mulai malah buat amal ibadat. Kenapa? Kerana masing-masing angan-angan Tuhan bubuh dia lah syurga berdasar pada Tuhan ni bahasa hati baik, tidak apa ni, suka bubuh orang dalam syurga, juru, simpati apa semua sekali. Kata dia pucuk, di antara pucuk yang menyebabkan apa nama ni, futur, lemah orang Islam ni ialah dasar pada raja, letak harapan. Itu apa kita panggil angan-angan. Dengan sebab dia ni orang Islam banding dengan Cina orang tidak Islam, maka Cina tu dia kira kaya api neraka. Aku ni Islam walaupun dah tafukan pun, dengan sebab aku Islam aku masuk syurga. Hasil daripada dia tandingan yang salah inilah menyebabkan apa namanya orang Islam timbul futur ataupun lemah semangat untuk nak buat ibadat kepada Allah Taala dan nak mengelak diri daripada penyelewengan atau maksiat. Itu mana kata dia, angan-angan orang Islam hari ini ialah sababu futur yang punca daripada semua semangat mereka, wasababu iqbalihim ala dunia, dan punca mereka berdepan dengan dunia, wasababu i'radihim 'anillahi ta'ala, dan punca mereka tak mengendah apa nasihat dan tegur ajar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihmalihim as-sa'y al-akhirati, dan punca mereka cuai untuk bekerja keras kepada akhirat. Fadzalika ghururun. Semua ini dikira ghurur. Ghurur kita panggil apa ni, terperangkap dalam jebak syaitan. Wa qad kana as-salafu yubalighuna fil fatwa wal hadar fit taqwa. Wa qad kana as-salafu yubalighuna fit taqwa wal hadar min asy-syubhati wasyahawat. Kata dia ulama salaf zaman hari itu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Taala. Yubalighuna fit taqwa, mana bertakwa dengan sungguh-sungguh, wal hadari minasyubhati wasyahawat, dan bersungguh-sungguh untuk mengelak diri daripada benda syubhah dan mengelak diri daripada benda-benda yang melibatkan syahwat hawa nafsu. Mana ulama zaman hari itu bukan melekat
Nuk juga pada benda-benda hok sedap-sedap ni, tetapi dia takwa terlebih banyak daripada turut nafsu, bahkan daripada terlibat dengan benda-benda syubhat. Benda syubhat ni kita panggil benda sama-sama. Benda sama-sama yang tak tentu halal ke haram apa semua sekali. Maka kepada orang salaf zaman hari itu, selagi benda tu dia tidak jelas untuk dia sendiri, dia tidak jelas halal dengan haram, dia apa nama ni, dia mengelak diri. Kenapa? Kerana barang tu aku sendiri tidak tahu lagi belah mana hukum. Kerana apa? Kerana kita ni tak lari dah, ada halal ada haram. Tengah-tengah tu ada barang yang kita tidak faham. Sama ada kita sendiri tidak faham, ataupun barang itu dengan sebab barang yang baru timbul, orang panggil isu yang baru timbul, maka dengan sebab tak jelas lagi hukum, maka alim ulama kita zaman hari itu yang disebut ashabus salaf, ulama ussalaf, orang ni dia mengelak diri daripada syubhat. Kita sini maknanya terang-terang benda tak baik, tapi dengan sebab nak suruh jadi baik, kita tuai makin sampai berekok ni, benda tu tak jadi halal dengan sebab kita duduk dalih macam-macam dalih. Kalau tentu syubhat, biarlah syubhat. Dan syubhat sendiri tu ittaqus syubhat, mengelak diri daripada syubhat. Sahih ni pada sebut sama dah. Kalau sahih kita pungut duit untuk mengadakan saham tu tak ada apa-apa. Kalau kita kampung, kita panggil kutu lah. Orang kampung dia panggil kutu, orang mengajar sekolah dia panggil saham. Itulah ya. Baki lagi masalahnya tempat yang kita guna duit kita ni, kita menego kepada dia. Kalau guna perniagaan yang kita jalan dengan duit kita barang tak baik, maka tak baiklah. Tak ada syubhat sikit abut, tak baiklah. Supaya kita guna duit kita ni untuk finance, untuk reba, untuk apa semua sekali itu, ataupun untuk kelak-kelak judi apa semua sekali, untuk nak menambahkan modal kelak judi itu, terang-terang lah barang itu, barang apa? Barang yang tak baik. Begitu juga sebalik, bila kita guna duit kita ni untuk tempat halal, kita buat perumahan misalnya, kita beli tanah, orang panggil hartanah, kita buat ladang misalnya, barang ni barang hak terang-terang halal, halal lah. Jadi masalah timbulnya orang panggil main saham. Bukan meniaga saham, main saham. Dia main saham ni seperti main politik juga. Orang main politik ni hak celaka besarnya pasal main yang politik. Hak mana nampak boleh pitih, plung situ. Hak nampak pitih balik ni, plung sini. Jadi orang main saham ni, apa yang main politik ni hak celakanya. Tapi kalau tentu orang berpolitik, dia kau guling galak, datang melerak pun dah kawan kata ni betul, itu barang terang-terang, barang bukan sekat halal, wajibnya pula mempertahankan politik Islam ni. Wa yabkuna ala anfusihim fil khulwat. Alim ulama salaf kata dia, selain daripada dia jaga betul-betul takwa dan tidak beri peluang kepada dia ni menggunakan benda-benda syubhat, dalam masa dia berkeseorangan, tengah malam, kau tengah hari, kau bila dia seorang, duk mikir hal dia masa depan, akhirat dia belah mana, orang ni menangis, berair mata belah mana, ya Allah itu aku duduk atas muka dunia, makan minum tak ketala, kesihatan tak ketala, tubuh segar tak ketala, tapi aku denganmu nampaknya banyak, tidak banyak aku buat ibadat sebagai balas bekah, balas nikmatmu tak banyak. Belah mana jadilah aku ni akhirat kelak, kerana mu walaupun berhati baik, tapi mu juga berhati perongos. Itu ingat gitu. Kadang-kadang orang-orang yang mikir panjang, apa yang orang panggil belena air mata, bimbang takut-takut Allah Ta'ala buat sesuatu. Kerana kita ni kadang-kadang kalau mari orang hok kasar pada kita, pegang kita, lanyuk kita tak terlawan dah dengan dia. Tubuh kasar, nelan dia. Ini kan pula Allah Ta'ala nak tanding dengan tubuh kita, tak ada sikit abuk dengan kita ni. Jadi kalau Tuhan hanya kita bergabung kita neraka, yazbillah, pas lagu mana aku dengan mu Tuhan, belina air mata. Orang lagu ni biasa berlaku kerana dia beringat sangat dengan masalah maksiat. Kerana Tuhan ni walaupun hati dia baik, tapi serentak dengan itu dia juga hati perongoh-pongoh. Itu orang jamiah itu kata dia. Ammal ana fataral khalqa aminina masrurina ghaira khaifina ma'a ikbabihim 'alal ma'asi. Lah ni kata dia, orang mu tengok orang ni nampak selamat belaka, masrurin gembira belaka. Supaya neraka ni tak ada. Lah ni orang hidup atas dunia ni nampak seronok, senyum, segar, minyak belaka. Laksana neraka ni tak ada dah lah.
Itu mana kata dia. Ghaira khaifin, dengan keadaan tak ada nampak using renyuh, tak ada nampak duka cita, kau takut gapo tak ada. Ma ikbabihim 'alal ma'asi, padahalnya orang ni nya bertungkuh lumu buat maksiat. Padahal kalau tengok ke dia gak bertungkuh lumu buat maksiat. Belam-belam bertungkuh lumu buat maksiat pun nampak seronok. Tak ada nampak using renyuh gapo, senyum semua. Nampak masa dia using tak ada. Ketika saya jatuh nampak using. Ketika maksiat nampak tak ada apa. Nah, ini kata dia pelik sungguh keadaan alim ulama lah ni kata dia. Wanhima kihim tu ada hasa lagi. Wanhima kihim fid dunya, dan bertungkuh lumuh mereka pada dunia. Ni keadaan dia bertungkuh lumuh dengan dunia. Siapa tak semaya ban sungguhnya buat kerja di pejabat baik, di mana baik, di apa ni, di pak perniagaan baik, di gudang baik. Punya keadaan dia bertungkuh lumuh buat hadap dunia pun tak ada nampak using renyuh kata dia. Wa i'radihim 'anillahi ta'ala, dan dengan keadaan dia tak peduli ke Tuhan. Tak peduli ke Tuhan maknanya tak cara haram halal, orang ban, orang tak ban, orang lain baik pergi ke Mekah belaka dia nampak tak ada apa pun, tak ada using renyuh apa pun. Ai pelik sungguh alim ulama ni kata dia. Za'ina annahum wathiquna bi karamillahi wa 'afih, kerana mereka salah sangka. Mereka salah sangka bahawa mereka yakin bahawa Tuhan ni karam, Tuhan ni bersifat baik, wa afwih, dan Tuhan ni bersifat suka maaf. Ka'annahum yaz'umuna annahum 'arafu min fadlihi wa karamihi ma lam ya'riful anbiya. Seakan-akan orang ni menganggap bahawa mereka faham, bahawa mereka makrifat sangat bahawa Tuhan ni baik, Tuhan ni mulia, hingga siapa nabi-nabi pun tak sapa ke situ makrifat dia. Mana nabi-nabi malam-malam Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu malam-malam nangis teriak. Siapa ke apa nama ni setengah sahabat sebut, aku dengar suara gelegak dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana puyuk menggelegak. Mana nak meraung madu ke budak, tidak nak meraung muka gerung ke bun cekung dalam dada tu. Itu nabi. Tapi kata dia alim ulama kita dan kata dia senyum sama. Tak ada using, tak ada gusi duka cita, supaya dia ni reti mengenai Tuhan lebih pada nabi-nabi reti. Nabi-nabi hak reti tu punya teriak juga, dia tak teriak langsung. Kata dia menunjukkan apa nama ni alim ulama kita ni seakan-akan lebih faham mengenai Tuhan lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Dia faham bahawa Tuhan ni baik, bahawa Tuhan ni ampun dosa, bahawa Tuhan ni kesian belah, maka dia buat sebagaimana hak dia nak. Sedangkan benda tidak begitu, takkanlah Nabi dia lebih faham pada Nabi, takkan dia lebih faham pada sahabat-sahabat apa nama ni rasul-rasul. Kata dia, fa in kana hadzal amru yudraku bil muna wa yunalu bil huwaina fa ala ma kana buka'u ulaika wa khawfihim wa huznihim. Sekiranya perkara ini dapat dipaham, fa in kana hadzal amru yudraku bil muna, sekiranya masalah ni, sekiranya perkara ini dapat dipaham, dapat didapati dengan angan-angan, dan dapat dicapai dengan huwaina. Huwaina maknanya duduk lebih kurang begitu je. Sekiranya nikmat Tuhan, syurga Tuhan ni boleh dengan kedera angan-angan je, dan boleh kita dapat masuk syurga ni dengan pada duduk gitu-gitu je, fa'ala ma kana buka'u ulaika, maka apa sebab pula orang-orang itu menangis? Wa khawfuhum, dan kenapa orang itu gerung, wa huznihum, dan kenapa orang itu rusing. Nabi-nabi rasul-rasul buat apa yang jadi air muka nampak sepuluh orang rusing, menangis malam-malam? Sekiranya benda tu boleh ngangan-ngangan, tentulah menunjukkan bahawa bila Nabi-Nabi sendiri tu menangis malam-malam dalam semayang, dalam sujud dia menangis, artinya barang ni bukan boleh, syurga ni bukan boleh yang kedera angan-angan, dan bukan boleh dengan main cocok-cocok jelak apa dengan baru, tak boleh. Qala Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala sebut kepada orang yang gerung, pada orang yang takut dan gerung kepada makam Allah, Allah akan beri kepada dia syurga berlipat kali ganda. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'i. Syurga ini ditentu untuk orang yang gerung, untuk orang yang khaf. Jadi walau bagaimanapun perkataan khafa tu digunakan oleh Allah dalam Quran. Khafa makna takut. Jadi syurga aku ni aku cadang kepada orang takut kat aku. Orang yang hidup seronok, semua senyum, semua tak ada usingnya, semua. Lepas tu dia nak syurga juga, ini orang panggil orang yang hidup dalam angan-angan.
Kalau benar mu ni orang gentleman, orang yang hidup secara realiti, maka mu tidak akan angan-angan, mu akan menampakkan bahawa mu ni gerung pada aku dan apa nama ni, duka cita, apa ni, bimbang, takut-takut aku tidak ampun dosa kamu. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih tahdhirun wa takhwifun la yatafakkaru fihi mutafakkirun illa wa yatulu huznuhu wa ya'zumu khawfuhu. Kata dia, Quran sendiri daripada awal sampai ke akhir adalah merupakan tahzir. Tahzir yang kita panggil amaran lah. Amaran dan memberi takhwif, menimbulkan rasa gerung. Makna Quran itu kalau kita baca daripada awal sampai ke akhir akan bertemu dengan bermacam-macam ayat yang menimbulkan gerung pada orang pembaca. Mengenai dengan nerakanya, mengenai azab kuburnya, mengenai melekatnya, mengenai dengan macam-macam perkara yang ayat-ayat Quran itu kalau kita baca betul tetap akan menimbulkan rasa gerung dalam hati orang baca. Tiba-tiba yang alim ulama sendiri ada yang tak ada nampak gerung sikit abuk, seronok, semua mengelah, semua duduk dengan suka hilang, semua tak ada lah apa yang nampak dia nangis ke depan, tak ada. Ini kata dia pelik sungguh laksana dia lebih faham, lebih dekat dengan Allah Ta'ala, lebih pada Nabi-Nabi lagi, Rasul-Rasul lagi. Maka takkanlah benda tu begitu sungguh. Kata dia, la yatafakkaru fihi mutafakkirun illa wa yatul huznu. Tak ada orang yang mempunyai kebolehan berfikir kalau dia mikir sungguh mengenai dengan ayat-ayat Quran ni, akan panjanglah duka cita, wa ya'zumu khawfu, dan akan apa nama ni, akan ya'zum makna besar, besarlah takutnya. Takut tu orang tak panggil besar, tapi Arab guna perkataan besar. Mana takut dia takkan mendalam. Mana-mana orang yang baca Quran mengenai dengan ayat neraka, mengenai ayat seksa, tak lari dah. Orang hak bahasa mikir, dia mikir panjang. Orang hak bahasa reti takut, dia takut secara mendalam. In kana mu'minan bima fi, sekiranya dia tu beriman dengan barang dalam Quran. Kalau dia baca Quran tu dengan penuh iman, dengan penuh yakin, tak lari dah. Dia akan melengung panjang, dia akan menangis-nangis, dia akan mengisok-ngisok demam. Apa nama ni, menangis. Tapi sekiranya dia mukmin. Kalau baca tu baca dengan tidak mukmin, bukan baca sebagai nak buat tesis ke, nak buat bahasan sepuluh orang orientalis lah. Sebagaimana orang putih. Dia baca, dia mengaji Quran, mengaji Islam tu, dia buat kajian, dia buat tesis lebih daripada tubuh kita lagi. Tapi orang tidak mesti masuk Islam. Kenapa? Kerana letak kerja dia tu niat tak boleh dah. Niatnya ialah nak kritik Islam, nak tunjuk dia ni pandai. Bila dia ni pandai bercakap Islam, maka orang Islam bila dia dengar baca ayat, orang kampung bila dengar dia baca ayat, maka dia berasa dia sungguh orang putih ni bejok sungguh siapa, tak boleh terima Islam. Ini kata dia terletaklah, boleh ada alim ulama kita hari ni pun waktu dia mengaji Islam tu bukan mengaji untuk nak beriman, tapi sekadar nak cari sesuatu di muka dunia. Itulah menyebabkan dia tak ada nampak using renyuh, tak ada nampak duka cita, jauh sekali daripada nak teriak, nak menangis tengah malam buta untuk bimbang dan gerung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin semua yang nak berdiskusi dulu, ada kerja sikit hari ni. Pas maya insya ni ada kawan kita apakah hasil ayat पे कौन है वो तर्जुमा आपकी ज़बान कौन तर्जुमा करेंगे आपके